Baik tuan-tuan dan puan-puan, kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, muka surat 36, baris yang ke wahid, senani, salasa, arba'a, khamsa, sitta, saba'a, thamaniya, tis'a, asyara, ahada, asyara, isna, asyara, salasata, asyara, arba'ata, asyara. Baris yang ke-14. Di tengah-tengah tu yang mu'tabar. Situ kita berhenti. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعني وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang disuruh sekalian kita mengetahui akan dia dan mengisbat akan dia bagi Allah Ta'ala dan menafi akan dia daripada yang lainnya dengan kalimah la ilaha illallah seperti yang tersebut dahulu itu. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, di situ kalau kita berhenti. Yang disuruh tu, yang diperintah fardu ain kepada setiap mukallaf, setiap kita ini, untuk mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya 20 itu yang kita perlu ketahui, kita pelajari secara detailnya, ya. Dan mengisbat akan dia bagi Allah Ta'ala dan menafi akan dia daripada yang lainnya. Kita kena isbatkan, kena sabitkan, kena tetapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu dan menafikan lawannya yang mustahil. Ya, kita sabitkan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nafikan sifat-sifat lawannya, iaitu sifat mustahil, dengan kalimah la ilaha illallah seperti yang tersebut dahulu itu, ya, yang kita telah ulas, syarah, terangkan. Dalam la ilaha illallah itu ada terkandung sifat istighna dan sifat iftiqar, yang mana kalau kita nak terjemahkan, bukan terjemah lagi tapi mentafsirkan secara detailnya, makna la ilaha illallah itu ialah tiada Tuhan yang berhak disembah, yang mana Tuhan itu bersifat dengan sifat-sifat istighna, bermaksud dia tidak memerlukan kepada alam, kepada kainat, kepada hawadis, kepada makhlukat, kepada makhluk ini, dan semua makhlukat, semua makhluk itu memerlukan kepadanya, yang kita sebut iftiqar itu, melainkan Allah. Jadi di dalam la ilaha illallah itu seperti yang tersebut dahulu itu, maksudnya apa? Sifat 50 yang kita telah huraikan itu, ya. Dan bukan ia sifat bagi kalimat la dan ilaha dan illa, ya. Dan bukanlah sifat yang 50 itu adalah merupakan sifat kepada kalimah la dan sifat kepada perkataan ilaha dan illa, bukan. Kenapa? Kerana kita jelaskan pada minggu terakhir bahawa ada yang meletakkan sifat-sifat itu di bawah, dipecah-pecahkan, ya. La ilaha tu sifat-sifat sekiannya, dan illallah itu sifat-sifat sekiannya. Kemudian wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih, misalnya dia masuk bawah la, ataupun ada pada la, kalimah la ilaha illallah itu. Dan sama' basar, kalam, sami', kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman, masuk pada perkataan ilaha, ataupun ada pada perkataan ilaha. Kaunu qadiran, muridan, aliman, hayyan, pada illa. Maka itulah disebut, dan bukan ia sifat bagi kalimah la dan ilaha dan illa.
Dia sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana la itu kalimah yang adalah maknanya itu menafi akan hakikat Tuhan itu berdiri kepada zat ilaha. Sebenarnya la itu tuan-tuan dan puan-puan, la an-nafiyah. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa dia? Kalimah untuk menafi. Menafi apa? Hakikat Tuhan itu berdiri kepada zat ilaha. Bahawanya hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan berdiri pada perkataan ilaha tu, zat ilaha tu. Ya. Dia nafi la ilaha. Ya. Baik. Bukan bermaksud pada la tu ada sifat sekian-sekian, pada ilaha tu ada sifat sekian-sekian. Bukan. La tu untuk menafi. Menafi apa? Menafi hakikat ketuhanan itu pada ilaha tu tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Itu yang dia nak dinafikan. Dan illa itu kalimah yang adalah maknanya itu mengisbat akan demikian hakikat itu kepada zat Allah. Dan illa tu kalau kita belajar nahwu dia panggil adatul istisna. Adatul istisna. Kalimat yang adalah maknanya itu mengisbat akan demikian hakikat itu kepada zat Allah. Illa tu kita nak isbatkan, kita nak tetapkan, nak sabitkan bahawa hakikat ketuhanan itu ialah pada Allah. Ini kalau kita belajar nahwu, nafi dan isbat. La tu la nafiyah. Kalimah ni kalimah ataupun jumlah yang manfiyah. Illa tu mustasna, adatul mustasna. Allahu mustasna minhu. Baik. Mustasna mulgha, afwan. Mustasna mulgha. Sebab illa ni kalau masuk pada jumlah ataupun ayat yang menafi, dia jadi isbat. Dia jadi isbat. Nafyul nafi isbat. Nafi kepada nafi isbat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ya. Baik. Apa kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan? La tu adatun nafi. Ya, satu huruf sebenarnya dipanggil kalimah huruf lah, alat untuk menafikan. Illa tu untuk mengisbatkan, menetapkan, mensabitkan. Faham situ sudah tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Jadi mengapa disebut begini ni? Sebab nak nafikan ada dalam sebuah kitab yang dinisbahkan kepada seorang ulama besar, tapi meletakkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu pada la sekian sifatnya, pada ilaha sekian sifatnya, pada illa sekian sifatnya. Itu yang nak dinafikan. Dia kata la tu ada nafi dia, alat untuk menafikan. Illa tu untuk mensabitkan. Bila dia masuk, walaupun ayatnya nafi, la ilaha, tidak ada Tuhan, kalau terjemahan speed je, illallah, melainkan Allah. Ya. Illa tu untuk mengisbatkan, menetapkan, mensabitkan bahawa tak ada Tuhan lain dah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka adalah keduanya itu, ya, keduanya alat bagi nafi dan isbat. Keduanya itu iaitu la dan illa. Adalah keduanya. Nya itu balik pada mana? Balik pada la dan illa. Itu alat bagi nafi dan isbat. La tu nafi, illa tu isbat, jua.
Dan bukan keduanya itu yang dia qasad segala sifat itu. Bukan keduanya iaitu la dan illa itu bukanlah yang nak dimaksudkan oleh segala sifat itu. Bukanlah yang disebut seperti la tu sekian-sekian sifat, illa tu sekian-sekian sifat. Bukan. La tu untuk nafi, illa tu untuk isbat. Nafi, isbat. Nafi, nafilah. Isbat ni sabitkan, tetapkan. Baik. Itu tuan-tuan dan puan, pada la ilaha illallah waktu kita baca la ilaha illallah ni, kita ingat makna itu, ya. Paling-paling tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau nak yang sempurna lagi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang mana Tuhan itu bersifat dengan sifat istighna dan iftiqar. Dalam arti kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan makhluk, dan semua makhluk itu memerlukan Dia, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang sebegitu. Tidak ada Tuhan yang mempunyai sifat istighna, mempunyai sifat iftiqar, yang berhak disembah melainkan Allah. Itu makna sempurna dia. Makna la ilaha illallah, inilah dia hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan. Bila kita baca tu ingatlah. Cuma la tu dia ada alif, ya, ada alif. Maksudnya la, tidak, tiada. Jadi kalau kita baca tu, kita panjanglah sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kena nak beratik. Kalau dia laju-laju, dia jadi hilang mat situ, jadi la ilaha illallah, ya. Dia kalau ikut betulnya hilang mat di situ, kita tak panjang, berarti dia hanya lam sebiji. Bila lam sebiji, dia tak jadi nafi, dia menjadi nescaya. Nescaya. Jadi la ilaha illallah gitu kan. Jadi panjang sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Illallah tu. Jangan illallah. Illallah, ya. Inilah zikir yang kita tak perlu tutup mulut. Tuan-tuan sebut la ilaha illallah, kalau ada bergerak mulut macam nak tutup tu tak betul, ya. La ilaha illallah. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya banyaklah yang tersebut di dalam kitab itu barang yang batil ia. Kitab yang kita sebutkan dulu, batil maksudnya yang tak betul, banyak. Setengah daripadanya, antaranya, ya, antaranya. Antaranya ke di antaranya? Mana betul bahasa Melayu? Antaranya, bukan di antaranya. Di antara tinggi ni tuan-tuan dan puan. Ni hadut tengah ni, tu di antara. Ya, ngajar bahasa Melayu sikit. Selinganlah. Antaranya itu yang benar. Setengah daripadanya, maksudnya sebahagian daripada apa yang batil dalam kitab tersebut, nya itu ialah sesuatu yang batil, sesuatu yang tak betul. Dikata pada yang tiga perkara daripada lawazim istighna. Lawazim istighna tuan-tuan ingat tiga lah. Dan pada yang dua perkara daripada lawazim iftiqar itu, iaitu dua, lawazim iftiqar dua. Beberapa sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, padahal barang yang harus pada zat Allah Ta'ala iaitu satu jua pada ijmalnya.
antara kebatilan kitab tersebut mengatakan bahawa lawazim iftikar dan lawazim istighna itu dia kata termasuk dalam sifat harus, ataupun dia ambil daripada sifat harus bagi Allah SWT. Ini tak benar. Tak benar. Secara umumnya sifat harus bagi Allah SWT itu satu sahaja. Itu harus bagi Allah SWT. Nak menjadikan yang mungkin, yang boleh ada, boleh tak ada ni terserah pada Allah SWT. Jadi ini yang sebelum ini pengarang telah sebut sebenarnya secara terpintas lalu. Dia kata seperti pendapat orang yang dungu, kata dia. Jadi tak betul lah. Dan kita sudah jelaskan dari mana asal lawazim sifat istighna, lawazim sifat iftiqar. Kalau kita syarahkan balik nanti tak sempat nak habis. Kita targetnya pada malam ni kita habiskan sifat ketuhanan. Dan pada minggu hadapan kita akan masuk tentang kenabian. Baik. Tiada empat yang baki itu seperti barang yang telah dahulu bahas sekaliannya itu. Dia kata satu je sifat harus bagi Allah SWT. Yang baki itu bukan sifat harus bagi Allah SWT. Baki yang mana tu? Baki yang mana? Baki daripada lawazim. Lawazim istighna ada 3, lawazim iftiqar ada 2, 5. Satu je, iaitu tidak wajib bagi Allah SWT menjadikan yang mungkin. Tu je yang harus. Yang 4 lagi tu bukan. Yang 4 tu bukan daripada harus. Ada pula harus bahawa makhluk tidak boleh memberi bekas dengan zatnya, atau makhluk tidak boleh memberi bekas dengan bakat, dengan kekuatan yang ada pada makhluk itu. Itu bukan daripada sifat harus. Satu je yang harus ni. Maka baki yang 4 itu dia kata itu bukan. Dan setengahnya antara kebatilan kitab itu lagi ditaghyir, diubah akan ayat Quran, yaitu seperti barang yang pada dalil wujud dan mukhalafatuhu dan hayat. Ada diubah dalil naqli. Dan setengahnya dikata pada dalil sidq, iaitu sifat wajib bagi Rasul, itu firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Padahal iaitu kalam Syekh Sanusi jua, bukan ayat Quran. Ini bukan ayat Quran dan bukan juga hadis kursi. Bukan hadis kursi. Walaupun maknanya telah benarlah hamba-Ku pada setiap sesuatu yang dia sampaikan daripadaku. Itu makna dia. Ini adalah qaul ataupun perkataan Syekh Sanusi, bukan ayat Quran dan bukan hadis kursi, bukan dalil naqli. Tapi dalam kitab itu disebut ini adalah dalil naqli kepada sifat sidq, sifat benar bagi Nabi SAW. Maksudnya ditulis dalam kitab seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut seperti ini, bukannya Allah menyebut seperti ini, Allah berfirman seperti ini, bukan. Dalam kitab ada disebut, dalil ini memang ada disebut, tetapi seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, telah benarlah hamba-Ku pada apa yang disampaikan daripada aku. Semua sekali yang disampaikan daripada aku tu
benar. Begitu maksud dia. Jadi ini adalah kata pengarang. Ya. Bukan hadis, bukan ayat Quran. Jadi dalam kitab itu dia kata inilah dianya. Dia kata ini adalah firman Allah. Mungkin menganggap sebagai hadis kursi. Dan setengahnya, antaranya lagi perkara yang batil disebut dalam kitab itu, ditentu setengah sifat itu bagi setengah kalimat seperti yang tersebut dahulu itu. Maksudnya la tu pada dia sekian-sekian sifat, ilaha tu pada dia sekian-sekian sifat, illa sekian-sekian sifat. Ya, la ilaha sekian sifat, illallah sekian sifat yang ada pada itu. Terkumpul semua sekali sifat 20 dalam tu istighna dan iftiqarnya. Bukan gitu. Itu yang dimaksud ditentu setengah sifat itu bagi setengah kalimat seperti yang tersebut dahulu itu. Dan setengahnya ada lagi, barang yang tiada memberi faedah terkadang membawa kepada salah pula jika tiada betul takrirnya, iaitu seperti katanya as-sifah wal mausuf wahidun, sifat dan apa yang disifatkan satu. Al-ism wal musamma wahidun, nama dan yang dinamakan satu. Ni kalau salah faham dia, salah syarah dia, salah bawa dia, salah makna, dan ini akan menyebabkan kekeliruan. Jadi tak perlu disebut istilah-istilah begitu. Nama yang dinamakan satu, sifat yang disifatkan satu. Macam mana pula? Ya, nama lain, yang dinamakan lain, sifat lain, yang disifatkan lain, dikata sama. Ni pening, tak lama. Dan setengahnya barang yang lain daripada barang yang tersebut itu beberapa banyak lagi, dan ada lagi lah, ya, beberapa banyak lagi kesalahan-kesalahan, kebatilan yang ada dalam kitab tersebut. Wallahu a'lam. Tambih daripada nabaha yunabihu tambihan, artinya ambil perhatian, peringatan. Tambihul ghafilin, peringatan bagi mereka yang lalai. Bermula seumpama ini. Tambihul ghafilin itu nama kitab. Ni saya cuma ambil apa itu perkataan tambih itu, makna dia daripada nabaha yunabihu, nabbih la tunabbih, munabbaun. Kalau jam alam o'clock itu dipanggil apa? Jam bangun tidur ni, tu orang Arab panggil as-sa'atul munabbihah daripada tambih ni lah. Dia bunyi tu kita bangun tidur. Sebelum ini saya malas sebenarnya bab nak tukar ring ke nada dering ke nada notifikasi masuk mesej. Saya biar dengan default saja, apa yang ada gitulah. Biasanya orang dah tua-tua dia malah dah nak cara. Dan jam bangun tidur tu masih dalam bentuk yang biasa, macam bunyi loceng sikit. Dan bila saya gogek, saya download apa semua ayat-ayat Quran apa semua, lepas tu kita tekan-tekan, boleh jumpa kat sini setting, boleh buat nada membangunkan tidur. Jadi saya tukar kepada bacaan Al-Fatihah. Jadi rupa-rupa tuan-tuan dan puan, mudah kita bangun, lebih mudah kita sedar.
Dan kita terikut. Bangun cilik tu terus baca Fatihah. Ikut. Untung tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tukar nada dering tu. Nada dering untuk membangunkan tidur. Baik. Tambih. Bermula seumpama ini sia-sia yang batilah daripada hujjah hantaran yang menuntut munasabah pada aturan bilangan jua, padahal bukan ia daripada istimbat yang hasan yang diambil daripada dalil dan burhan. Ini semua dia kata bukan ada apa-apa dalil pun, bukti, burhan tu bukti, dalil hujjah yang munasabah. Istimbat ni yang diambil, digali daripada dalil dan bukti hujah, berdasarkan kepada dalil naqli Al-Quran dan hadis, juga berdasarkan kepada dalil akli dari logik pemikiran. Tak ada, dia kata, tak ada, bukan istimbat yang hasan, bukan satu kesimpulan hukum yang diambil daripada situ, bukan. Dia hanya pada munasabah aturan bilangan. Pada munasabah aturan bilangan. Macam mana? Nanti dia akan sebut sini. Iaitu i'tiqad orang yang mengiktikadkan bagi Allah Ta'ala itu 13 sifat yang wajib atas kita ketahui akan dia dengan tafsilnya. Bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang pengikutnya disebut Al-Asy'ariyah, kitalah. Sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari 13 sahaja. Beliau tidak mengira sifat ma'nawiyah, kerana sifat ma'nawiyah yang 7 itu adalah lawazim daripada sifat ma'ani sebenarnya. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari berpandangan, jadi tidak perlu lagi kita masukkan 7 sifat itu sebagai tambahan. Kerana bila ada sifat ma'ani, dia secara maknanya ada sifat ma'nawiyah. Allah tu bersifat dengan sifat qudrat, sifat kuasa. Allah Maha Kuasa. Bila dia begitu, mestilah hal keadaan dia berkuasa, kaunuhu qadiran. Jadi sifat ma'nawiyah itu sebenarnya dia kata tidak perlu lagi dikira, sudah memadai dengan kita sebut sifat ma'ani sahaja. Jadi itu yang dia katakan bahawa mereka yang beriktikad bahawa sifat wajib bagi Allah Taala itu 13. Dan demikian lagi rukun sembahyang itu pun 13 perkara pula. Inilah yang dikatakan munasabah. Sifat Allah SWT itu yang berpegang kepada sifat 13 ya. Kita ni 20 lah. Sebenarnya kita gabung dengan pendapat Imam Maturidi, Al-Maturidi. Itulah yang disebut bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah adalah pengikut kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita kira 20. Ini bagi yang siapa yang berpegang kepada 13 sahaja ni, dan munasabah pula dengan 13 rukun sembahyang. Maka apa terjadi? Dia kata bermula niat bagi sembahyang itu sifat wujud. Dia bagi situ. Tengok dia kata sifat wajib bagi Allah Taala 13, rukun sembahyang 13. Jadi di mana wujud itu? Pada niat. Dan takbiratul ihram itu sifat qidam. Qidam itu pada takbiratul ihram, kata dia, yang kedua. Dan berdiri betul itu sifat baqa. Demikianlah dia kata hingga salam, iaitu sifat kalam.
Habis sampai 13 rukun sembahyang. Rukun sembahyang yang terakhir, salam yang pertama. Pertama tu kalam, kata dia. Daripada mana ni dapat ni? Ini bukan daripada Quran, daripada hadis, bukan juga daripada dalil akli. Tidak diistinbat, tidak diambil daripada situ. Dia hanya munasabah. Berbetulan sifat itu, maka dia susun. Pula tadi susun pada kalimat la ilaha illallah. Ini dia susun pada rukun sembahyang pula. Dan iaitu kita habiskan sikit tuan-tuan, ada beberapa baris saya nak baca je supaya kita habis sifat bab ketuhanan ini. Dan iaitu bukan ia kaedah yang sebenarnya. Kaedah yang sebenarnya apa dia? Istinbat yang hasan daripada diambil daripada Al-Quran dan hadis. Hasan tu bagus. Istinbat tu cara mengeluarkan hukum hakam, pengajaran daripada Al-Quran dan hadis, bukan istinbat yang hasan. Tu kaedah yang sebenar. Kaedah yang sebenar ialah istinbat yang hasan. Hanya menyesatkan orang jua. Padahal adalah ia kerana menuntut munasabah pada aturan bilangan jua. Dia mengikut munasabah je. Betul berbetulan 13 atau per 13, dia buburlah. Dia wujud pada niat, kata dia. Sifat kalam pada salam. Seperti barang yang terdahulu sebutnya pada asal sesat orang Melayu ini dengan salah satu daripada 5 sebab. Ni sebab sesat orang Melayu, kita dah huraikan panjang lebar. Antara dia apa tu? Nak nampak berbeza, nampak hebat, nampak unik. Ilmu ni tak ada pada orang lain, kita boleh cakap hebat lah. Dia buat pula, tanya mufti tak tahu, tanya qadi tak tahu, kita tahu. Ngaji bawah pokok, nyuruk-nyuruk balik busut. Misalnya ajaran sesat selalu gitulah, nyuruk-nyuruk. Contoh ya, cuba cerita tuan-tuan Memban, ya, rukun ini sifat wajib bagi Allah ni 13 dah. Dah beza dari situ. Kita klik. Ustaz ngajar 20. Itulah dia mau tak tahu. 13. Lain kali kena ngaji molek, ngaji dengan tu guru aku. Tu punca sesat orang Melayu tu. Maka hendak saudara hamba maka hendaklah disuruh oleh pengarang, saudara hamba kitalah jaga-jaga dan ingat dan jangan mengambil ikutan dengan segala keadaan yang sesat itu. Ya, biasanya yang sesat-sesat ni dia package dia menarik, unik, pelik, orang lain tak tahu, mudah, ada jaminan, mendatangkan duit, perempuan, mendapat syurga dunia. Itu package ajaran sesat. Baik. Syahdan, alhamdulillah. Tamat bab ketuhanan kitab Hidayatul Mutafakkirin. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang kita masuk pula pada bab kenabian. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.